Amerika tengah retak bukan sebab China tapi sebab negara haram. Sky News baru lapor dalam parti Republikan sendiri dah mula berpecah dua. Puncanya apa? Sikap Amerika terhadap negara haram. Ada yang masih nak jadi hamba setia Netanyahu tapi makin ramai dah muak. Sebab mereka tahu setiap kali Amerika backup negara haram tanpa soal, imej Amerika makin hancur. Orang muda kat Amerika pun dah sedar negara haram bukan mangsa tapi penjajah. Dan sekarang ahli politik pun mula rasa tekanan, takut hilang sokongan, takut hilang undi. Retak ni makin dalam sebab bila kau sokong rejim yang bunuh budak, lambat laun rakyat sendiri akan soal, adakah kita ni pejuang hak asasi atau penjilat pembunuh? Komen retak kalau korang pun nampak sokongan buta Amerika terhadap negara haram sekarang mula jadi bumerang dalam politik mereka sendiri. Like, komen, share dan save sebelum video ini di-delete. Semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.